Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang Amat Arif Tan Sri Raus Sharif, Ketua Hakim Negara dan Puan Sri, Yang di-Pertua Dewan Negara, Yang Berhormat Menteri-Menteri, Yang Amat Arif dan Yang Arif Hakim Peguam Negara, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah jua kita berkumpul bagi meresmikan penubuhan Mahkamah Jenayah Seksual terhadap kanak-kanak. Sesungguhnya majlis pada hari ini adalah cukup bermakna dan begitu besar artinya, khusus kepada aspek perlindungan kanak-kanak sebagai permata dan pewaris masa depan negara. Apatah lagi, ia berlangsung pada 27 Ramadan Al-Mubarak, bulan suci lagi penuh kemuliaan bagi umat Islam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari ini kita berada di Istana Kehakiman. Di sini kita dapat menyaksikan bagaimana secara prinsipnya Badan Kehakiman Malaysia sentiasa berpegang teguh kepada kedaulatan undang-undang atau rule of law yang berteraskan pada konsep separation of power atau pengasingan kuasa. Badan kehakiman yang bebas dan cekap, undang-undang yang jelas dan stabil serta memberi perlindungan kepada rakyat seluruhnya. Justru bagi memastikan sistem penyampaian keadilan sentiasa berada pada tahap yang sebaik-baiknya ataupun tahap maksimum, cekap lagi berkesan, saya menyarankan agar Badan Kehakiman Malaysia dapat meletakkan sasaran untuk menyelesaikan dan melupuskan kes-kes yang didaftarkan di mahkamah dalam masa yang singkat. Antara langkah dengan menjadikan sistem pengkomputeran mahkamah sebagai satu agenda transformasi utama bagi memberikan impak dan manfaat kepada semua pelanggan mahkamah. Dan saya menerima dengan begitu baik sekali saranan Ketua Hakim Negara sebentar tadi supaya kes-kes di Mahkamah Kanak-kanak ini dapat diselesaikan dengan secepat mungkin. Maknanya, kita harap kerjasama semua pihak hakim tegas jangan benarkan postponement penangguhan yang tak sewajarnya ataupun frivolous postponement. Bar Council pun tolong disiplin anggota-anggotanya dan pihak peguam negara tentu menghantar prosecutors yang cekap dan dedikasi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berbalik pada perihal majlis kita pada kali ini, jika diimbas kembali usaha kerajaan dalam membenteras jenayah seksual terhadap kanak-kanak ketika sambutan Hari Wanita Kebangsaan pada 25 Ogos 2016 yang lalu, di mana saya telah mengumumkan penubuhan sebuah task force bagi mengkaji, meneliti isu-isu berkaitan jenayah seksual kanak-kanak yang kian meruncing di negara ini. Maka hasil daripada rundingan cadangan penelitian oleh task force yang difungsikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Azalina,
satu pakej perundangan jenayah seksual kanak-kanak yang merangkumi undang-undang baru dan khas melibatkan kesalahan jenayah seksual kanak-kanak seperti child grooming and child pornography telah pun dibentangkan pada sesi parlimen yang lalu. Tahniah saya ucapkan kepada task force yang telah menghasilkan kerja-kerja yang sangat baik. Ternyata melalui sesi perbahasan rang undang-undang tersebut yang berlangsung hampir 15 jam di Dewan Rakyat, alhamdulillah akhirnya rang undang-undang kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017 telah berjaya diluluskan sebulat suara oleh Dewan Rakyat pada 4 April 2017. Jarang kita dapat undang-undang diluluskan sebulat suara. Tapi undang-undang ini mencatat sejarah negara. Seterusnya, undang-undang ini dibahaskan di Dewan Negara dan diluluskan pada 26 April 2017. Lagi membanggakan agenda murni kerajaan ini untuk melindungi kanak-kanak daripada ancaman jenayah seksual ini, walaupun pada mulanya dibahaskan dengan hangat, tetapi akhirnya telah mendapat sokongan penuh bukan sahaja daripada wakil rakyat kerajaan, malah turut disokong oleh ahli-ahli parlimen pembangkang. Ini ada satu petanda positif bahawa usaha kerajaan mendapat perhatian serius dan dukungan padu semua pihak tanpa mengira ideologi politik. Bahkan sewaktu kita mengadakan seminar jenayah seksual kanak-kanak hentikan pada 13-14 Mac 2017 mendapat sambutan yang luar jangka, di mana rata-rata pemimpin dari dalam maupun luar negara dan ikon serta personaliti popular tanah air telah turut hadir bagi menyatakan sokongan mereka terhadap isu ini dan program tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masih segar dalam ingatan saya sewaktu meresmikan seminar jenayah seksual kanak-kanak hentikan tersebut, saya telah mengumumkan penubuhan Mahkamah Jenayah Seksual terhadap kanak-kanak bagi mengendalikan prosiding jenayah seksual kanak-kanak yang melibatkan kanak-kanak sebagai mangsa kepada jenayah seksual. Dalam masa hanya lebih kurang 3 bulan saja, mahkamah pertama dapat kita wujudkan. Pada hemat saya, penubuhan Mahkamah Jenayah Seksual terhadap kanak-kanak ini lihat sebagai komponen penting selaras dengan pelaksanaan akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. Sambungan itu pada hari bersejarah ini, dengan rasa bangga dan sukacitanya saya mengumumkan bahawa Mahkamah Jenayah Seksual terhadap kanak-kanak yang telah berjaya kita wujudkan ini merupakan bukan sahaja yang pertama seumpamanya di Malaysia, bahkan juga pertama di Asia Tenggara. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, buat permulaan ini, Mahkamah Jenayah Seksual terhadap kanak-kanak di Istana Kehakiman Putrajaya ini akan mendengar kes-kes yang berlaku di negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. InsyaAllah, penubuhan mahkamah ini nanti akan diperluaskan secara berperingkat-peringkat ke semua 13 negeri di seluruh Malaysia. Semestinya mahkamah ini akan dikendalikan oleh seorang hakim kanan Mahkamah Session yang berpengalaman luas dalam bidang kehakiman dan perundangan. Bukan sahaja itu, malah mahkamah ini akan turut mempunyai pendakwa raya yang memiliki kepakaran khususnya dalam jenayah seksual kanak-kanak. Tuan-tuan dan puan-puan,
Untuk pengetahuan semua, Mahkamah Jenayah Seksual terhadap kanak-kanak ini adalah berbeza dengan mahkamah kanak-kanak sedia ada yang mengendalikan kes-kes di mana pelaku jenayahnya adalah kanak-kanak. Sedangkan Mahkamah Jenayah Seksual terhadap kanak-kanak yang baru ditubuhkan ini adalah untuk membicarakan kes-kes jenayah seksual di mana mangsanya merupakan kanak-kanak. Pasti sekali dengan kewujudan mahkamah ini sekaligus akan mempercepat dan melancarkan semua prosiding serta pembicaraan kes jenayah seksual yang melibatkan kanak-kanak. Malah, saya juga mengharapkan agar dengan adanya mahkamah ini, kes-kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak dapat diselesaikan secepat mungkin, seboleh-bolehnya kurang dari 1 tahun. Berbanding kini dengan kes-kes yang biasa, berlarutan hingga beberapa tahun. Dan dalam kes kanak-kanak ini, kalau kita lihat, keadaannya unik. Misalnya seorang kanak-kanak berumur katalah 16 tahun menghadapi sexual abuse ni ataupun jenayah seksual terhadapnya. Kalau kes itu berpanjangan, dia akan berumur 18 ke atas. Maknanya sudah jadi adult ataupun tidak jadi juvenile lagi. Dan ada aspek dari segi rasa dirinya untuk memberi keterangan kalau dia sudah pun meningkat usianya. Sebab itulah signifikannya, sebab kita nak percepatkan kes-kes ini didengar dan diselesaikan. Selain itu, saya dimaklumkan bahawa penubuhan Mahkamah Jenayah Seksual kanak-kanak ini turut mengira persekitaran yang mesra yang sesuai dengan kanak-kanak, bertujuan untuk menyediakan kemudahan bagi memenuhi keperluan saksi kanak-kanak bagi mangsa jenayah seksual. Bagi maksud ini, antara kemudahan yang disediakan adalah lebih menjurus untuk memenuhi keperluan saksi kanak-kanak seperti kelengkapan sistem court recording and transcription, penyediaan bilik saksi dan menunggu mesra kanak-kanak yang dilengkapi dengan kemudahan video link serta kemudahan mesra orang kelainan upaya. Apa yang saya diberitahu, bahawa prosidingnya pun berbeza daripada kes-kes biasa di mana kanak-kanak tersebut yang menjadi mangsa tidak akan berdepan dengan orang yang bertuduh ataupun yang dituduh. Pintu masuk keluar pun berlainan dan bila diberi keterangan pun tidak berdepan, tak dapat melihat muka si petuduh. Ini penting. Dan si petuduh pun tak dapat melihat kanak-kanak tersebut. Ini semua untuk menjaga ketenteraman jiwa, psikologi kanak-kanak yang menjadi mangsa itu supaya dia merasakan bebas untuk memberi keterangan. Berhubungan itu, pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada isteri saya juga, Yang Amat Berbahagia Datin Seri Rosmah sebagai pengurusi Yayasan Permata yang turut membantu menyumbang kepada penyediaan kelengkapan di bilik saksi dan menunggu kanak-kanak untuk mahkamah ini. Saya difahamkan bahawa kemudahan di mahkamah kanak-kanak di Putrajaya ini lebih baik daripada di London. Dan mudah-mudahan standard ini boleh dicapai di mahkamah-mahkamah yang lain nanti. Kalau Yayasan Permata ada kemurahan hati nak menderma lagi. Terima kasih. Saya tahu my wife is very passionate about this whole issue. Sebab dia selalu sebut pada saya siang dan kadang-kadang waktu malam pun dia sebut. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selanjutnya dalam soal ini saya bagi memastikan kanak-kanak dilindungi dari jenayah seksual secara holistik, Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan dengan kerjasama
Jabatan Peguam Negara, pihak mahkamah serta Majlis Peguam dan badan-badan bukan kerajaan akan melaksanakan program-program pembangunan kapasiti ataupun capacity building, segi latihan kursus berterusan bagi para hakim, timbalan pendakwa rakyat yang akan mengendalikan kes-kes kesalahan seksual terhadap kanak-kanak secara berkesan. Selain itu, program latihan juga harus diberikan kepada penguam bela, khususnya berkaitan tentang ethical approaches, yakni pendekatan etika dalam pemeriksaan balas saksi-saksi kanak-kanak bagi mengurangkan trauma yang dialami oleh mangsa kanak-kanak tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, pada sudut ini, saya menyarankan supaya special standard operating procedures ataupun satu garis panduan khas untuk mengendali kes-kes kesalahan seksual melibatkan kanak-kanak harus dirangka di dalam tempoh masa yang terdekat ini. Bagi memenuhi hasrat ini, sebuah jawatankuasa kerja yang melibatkan pihak mahkamah, Jabatan Peguam Negara, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat serta beberapa NGO kanak-kanak termasuk UNICEF perlu diwujudkan bagi merangka garis panduan khas ini. Tambahan lagi, garis panduan khas yang bakal dirangka ini perlulah menepati kehendak dan keperluan saksi kanak-kanak serta selaras dengan amalan terbaik yang dilaksanakan di negara-negara lain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jelasnya sebagai rumusan bagi menjayakan tujuan murni ini, apa yang perlu adalah satu, sokongan dan kerjasama daripada semua lapisan masyarakat tanpa mengira agama, bangsa maupun fahaman politik bagi memastikan akta jenayah seksual terhadap kanak-kanak ini kelak akan dapat dilaksanakan secara berkesan. Kedua, menjadi tanggungjawab kita bersama untuk memastikan penjenayah-penjenayah seksual kanak-kanak ini diheret ke muka pengadilan dan dikenakan hukuman berat setimpal dengan jenayah terkutuk yang telah mereka lakukan. Ketiga, semua pihak termasuk agensi kerajaan, swasta, badan-badan bukan kerajaan dan masyarakat sivil harus bersama menggembling tenaga, memperkokoh serta meneruskan kerjasama yang merentas disiplin dan sektor bagi memastikan jenayah tidak berperi kemanusiaan ini dapat kita bendung dan tangani secara terperinci, holistik serta bersepadu. Dalam hal ini, salah satu daripada cabaran besar dan utama ialah bagaimana nak menghapuskan stigma berhubung dengan kes-kes seperti ini, supaya mereka yang menjadi mangsa, kanak-kanak yang menjadi mangsa, berani sanggup tampil ke hadapan dan mereka tidak mengalami psychological and emotional trauma as a result of bringing their case forward. Inilah yang kita nak pastikan, ya. Kita mesti jaga soal psikologi, emosi kanak-kanak kita. Dan mudah-mudahan ini semua akan menjadi panduan kita dan saya percaya langkah ini adalah amat tepat dan setahu saya inilah antara yang mahkamah yang paling pantas sekali ditubuhkan dalam sejarah Malaysia. Dan kes pertama lepas Hari Raya. Dia bagi peluang raya dulu. Jadi akhir kata mengucap terima kasih kepada Ketua Hakim Negara dan semua pihak yang telah bekerja keras antara Kementerian, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Wanita, Peguam Negara, Mahkamah, semua telah memberi kerjasama yang sangat baik sebab inilah isu kita bersama, inilah soal masa depan kanak-kanak kita yang menjadi pemata yang cukup tinggi nilainya.
Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya sukacitanya meresmikan penubuhan Mahkamah Jenayah Seksual terhadap kanak-kanak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.